الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan, yakni baik kehidupan dunia sehingga akhirat. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya berbahagialah dan berjayalah orang yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya marilah kita mendengar pujian Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu, yakni umat Islam, adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada seluruh manusia. Kamu menyuruh perkara yang baik dan kamu mencegah kemungkaran, serta kamu beriman kepada Allah. Menyuruh manusia kepada yang baik, mencegah kemungkaran, menyuruh buat kebajikan, melarang buat kejahatan, adalah usaha menyelamatkan manusia dalam kehidupan dunia sehingga akhirat. Lebih penting daripada menyelamatkan manusia dalam kehidupan dunia sahaja, kita melihat betapa dianggap pertolongan cemas penting untuk menyelamatkan manusia dalam bahaya dunia. Bila berlaku kemalangan, berlaku wabak dan sebagainya, sekadar selamat di atas dunia sahaja. Tetapi kewajipan menyuruh perkara yang baik, mencegah kemungkaran untuk selamatkan mereka dari dunia sementara waktu sehingga hari akhirat yang kekal selama-lamanya. Inilah keistimewaan umat Islam apabila menunaikan kewajipan ini untuk menyelamatkan seluruh manusia, dan mereka sendiri menjadi contoh kepada manusia, mengerjakan amal yang baik, meninggalkan kemungkaran. Betapa besarnya kewajipan menyuruh baik, cegah kemungkaran ini diwajibkan kepada seluruh umat Islam, diwajibkan kepada tiap-tiap orang Islam, diwajibkan kepada kumpulan Islam, diwajibkan kepada kerajaan Islam, kewajipan kepada orang-orang Islam. Firman Allah Ta'ala, wal mu'minun wal mu'minat
ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman perempuan hendaklah betul menolong sesama mereka, menjalankan kewajipan menyuruh pada yang baik dan mencegah kemungkaran dan kejahatan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasul. Mereka itulah yang mendapat rahmat daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Walaupun kewajipan yang utama bagi orang Islam taat kepada Allah pertama, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat kedua dan ketiga. Tapi dalam ayat Allah menyebut yang pertama, menyuruh pada yang baik dan mencegah kemungkaran. Kerana kewajipan suruh yang baik, cegah kemungkaran ini ialah kewajipan untuk kebaikan seluruh umat. Yang lain itu untuk diri masing-masing. Disuruh kita betul menolong lelaki dan perempuan. Sama-sama kita, lelaki dan perempuan yang beriman, betul menolong menjalankan kewajipan, menyuruh manusia kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Dihuraikan oleh hadis-hadis yang banyak. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika ad'aful iman." Sesiapa sahaja kalangan kamu yang melihat perkara yang mungkar, perkara yang jahat, hendaklah menegah dengan tangannya, dengan kekuatan tangan tubuh badannya. Kalau tidak mampu dengan lidah memberi nasihat, kalau tak mampu benci dalam hati. Benci dalam hati adalah selemah-lemah iman. Dalam hadis yang lain, sabda Rasulullah SAW, "Ma min nabiyyin ma'thur fi ummatin qabli, kana lahu min ummi hawariyun wa ashab, ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi, thumma khalafa min ba'dihim khuluf, yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, faman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, faman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, walaysa warada binal iman habbatu khardalin." Tiada seorang nabi kerana nabi-nabi zaman dahulu mana Allah Ta'ala adakan bersama nabi itu sahabat-sahabat dan pengikut yang setia, yang menerima ajaran Nabi dan ikut ajaran Nabi. Bila Nabi sudah mati meninggal dunia, berlakulah penyelewengan, kejahatan, kemungkaran. Ada orang yang bercakap perkara yang tak buat. Ada yang buat perkara tak disuruh oleh agama, melakukan kemungkaran. Maka sesiapa yang menentang kemungkaran itu, dengan tangannya dia beriman. Sesiapa menentang kemungkaran itu, dengan lidahnya dia beriman. Sesiapa yang menentang kemungkaran itu dengan benci dalam hati, dia beriman. Benci dalam hati. Sekiranya benci dalam hati pun tidak ada, maka tak ada iman lagi walaupun sebesar biji sawi yang halus. Besarnya kewajipan menyuruh pada baik, cegah kemungkaran ini dikaitkan dengan keimanan seseorang. Kuatnya iman seseorang berani
mencegah kemungkaran dengan kekuatan tenaga badannya. Berani bercakap dengan lidah. Yang paling lemah, benci dalam hati. Pulau tak ikut protes kemungkaran yang berlaku. Paling lemah. Kalau benci pun tak ada, bermakna redha dengan kemungkaran. Kalau kemungkaran itu maksiat, diamnya adalah maksiat. Kalau kemungkarannya kufur, diamnya adalah kufur. Allah mewajibkan kalangan umat Islam adanya puak dan kumpulan orang Islam, jamaah dan parti yang menjalankan kewajipan menyuruh yang baik dan mencegah kemungkaran. Firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dah hendaklah ada kalangan kamu umat Islam yang beriman itu satu ummah, satu puak, satu kumpulan, satu jamaah, satu parti yang menyuruh manusia buat kebajikan, menyuruh pada yang baik dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah yang mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Kalau tak ada kumpulan orang Islam, kalangan umat Islam dalam negeri, maka bermakna celakalah negeri itu. Mesti ada kumpulan yang berani menyuruh pada yang baik, mencegah kemungkaran, menyuruh manusia buat kebaikan, beramal dengan seluruh ajaran Islam yang sempurna, yang cukup dalam urusan dunia dan agama. Islam yang sempurna dan cukup, bermula daripada mengucap dua kalimah syahadah, berperangai dengan Islam, keluarga Islam, masyarakat Islam, sehinggalah menegakkan pemerintahan Islam. Allah mewajibkan kepada pemerintah kerajaan menjalankan kewajipan ini. Firman Allah Ta'ala, allazina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang akan beri mereka kuasa memerintah di dalam negeri, yang berkuasa, yang memerintah kerajaan, orang itu mestilah mendirikan semayang. Orang yang semayang, yang tak semayang tak boleh jadi pemimpin. Menunaikan zakat, kewajipan harta terhadap masyarakat, menyuruh pada yang baik dan mencegah kemungkaran, dan bagi Allah lah akibat segala urusan. Mestilah menguatkuasakan undang-undang dalam negeri itu, undang-undang yang mewajibkan orang mengerjakan amal Islam yang baik, undang-undang yang menghukum mereka melakukan kemungkaran. Wajib bagi kerajaan memerintah. Akibatnya akan diterima pada hari akhirat kelak. Mereka akan didoa pada hari kiamat. Adakah menunaikan kewajipan ini ataupun tidak? Allah menjadikan kewajipan menyuruh pada baik, mencegah kemungkaran ini ada perjuangan dan jihad yang paling besar. Sabda Rasulullah SAW, Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, wa rajulun qama ila amirin jair fa amarahu wa nahahu fa qatalah. Penghulu orang mati syahid pada hari kiamat ialah bapa saudara Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan orang yang berani menegur pemimpin, raja, pemerintah yang zalim, dia menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran, lalu dia dibunuh dengan sebab itu, jadi penghulu orang mati syahid. Menunjukkan betapa besarnya kewajipan menyuruh yang baik, menentukan keselamatan bagi sesebuah negara. Dalam hadis Nabi bersabda, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la yusallallahu alaikum syirarukum
fayad'u khiyarakum fala yustajab lakum. Sama ada kamu suruh orang baik, cegah kemungkaran, tunaikan kewajipan ini. Kalau kamu tak tunaikan kewajipan ini, Allah Ta'ala jadikan orang-orang jahat memerintah dan memimpin kamu. Orang yang baik berdoa kepada Allah, doa yang tidak diterima oleh Allah, maka bencanalah bagi negeri itu. Selagi ada orang yang menyuruh yang baik, mencegah kemungkaran, Allah Ta'ala jauhkan daripada bencana. Bila tak ada lagi kewajipan ini, berlaku bencana yang musnahkan negara, bencana alam, bencana susah kehidupan, macam-macam bencana. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Zahra al-fasad fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas liyudhiqhum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah sahih dengan nyata kerosakan berlaku di darat dan di laut. Di darat, di laut berlaku kerosakan dengan sebab kerja-kerja tangan manusia tidak menunaikan kewajipan. Tujuan Allah nak merasakan kepada mereka sebahagian perbuatan mereka, supaya mereka kembali sedar dan insaf kepada Allah Ta'ala. Barakallahu lakum fi tafsirina bil ayat hikmah. Qul ya astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Amin. Amin. Ya muwaffiqat ta'i'in وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan sungguh-sungguhnya. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu beragama Islam, berpegang teguh dengan ajaran Islam, rebah dan bangun di masa kuat dan masa lemah, masa senang dan masa susah. Jangan tinggal sekali ajaran Islam. Islam adalah penyelamat kita di dunia dan akhirat, petunjuk daripada Allah, ujian daripada Allah pada kita. Jauhkan diri daripada perkara yang terpesong daripada ajaran Islam. Kerana terpesong daripada ajaran Islam itu menyebabkan celaka di dunia dan neraka di akhirat. Marilah kita menghargai jasa Nabi kita Muhammad SAW yang berjuang susah dan payah membawa Islam pada kita sehingga sampai pada kita pada hari ini. Dengan kita tidak lupa sentiasa berselawat kepadanya. Kerana perintah Allah, Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salam kamu
dengan sesungguh-sungguhnya Allah Ta'ala menugaskan malaikat untuk menyampaikan setiap orang berselawat kepada Nabi SAW. Mengapa tak perlu kita salam melalui orang pada Nabi SAW. Tak perlu bila nak pergi ke Mekah, kena salam ke Nabi. Tak perlu. Kerana tiap-tiap selawat dan salam kita disampaikan oleh malaikat. Allah tugaskan malaikat menyampaikan salam dan selawat kita Nabi SAW dan melayukkan kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lil mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وأولادنا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمه وانصرنا عليهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي بيت المقدس وأكناف في بيت المقدس وفي غزة وفي لبنان وفي اليمن وفي السودان وفي إيران وفي كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وصدق رميهم وتقبل شهدهم وجرحهم يا مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأرض بنا. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.